Sepanjang penglibatan saya sebagai pegawai polis, belum ada mana-mana pegawai di bawah saya yang mempertikaikan kewibawaan saya. Asal ni saya nak jadi inspektor polis. Apply inspektor polis tapi gagal. Kemudian dapat kerja sebagai pegawai penjara di Teping. Dapat peluang berlakon dalam filem permintaan terakhir, filem warna pertama keluaran Merdeka Film Production. Masa tu industri filem kita masih tumbang-ambing, masih dianggap sebagai sunset industry. Jadi saya mengambil kesempatan daripada keadaan itu sendiri, buat macam-macam kerja lah saya buat. Saya jual kereta, jual baju-baju bandel ni, buka kantin dan sebagainya. Untuk kita menampung kehidupan kita lah ya. Kalau nak harapkan berlakon filem ketika di zaman itu memang perit lah. Kita dapat peluang berlakon pun setahun sekali, dengan bayaran pun ketika itu tak seberapa. Iaitu saya terbitkan drama TV pada tahun 1985 di bawah penguasaan RTM. Barulah saya mulakan karier saya sebagai seorang penerbit filem pula. Di mana saya melahirkan filem pertama saya iaitu filem Bayangan Maut dengan dorongan isteri saya Datin Fatimah. Terus terang saya katakan saya pun takut nak buat filem sebab industri filem ini merupakan satu industri yang cukup banyak rintangan dia dan risikonya tinggi sebenarnya. Kalau dalam perjuangan contoh dia kalau askar tu 10 orang pergi berjuang, yang berjaya 2 orang dia, yang lagi 8 tu dengan parah, yang mati kena tembak. Itu contohlah saya bagi. Ketiga anak saya ini merupakan anak-anak yang kebanyakan mewarisi kejayaan saya, kerjaya saya ya. Mungkin bakat saya sedikit ya. Mereka telah menyambung perjuangan saya sebagai seorang pembikin filem, pelakon filem. Syukuri nikmatlah ya, kerana anak-anak saya dia meneruskan perjuangan saya, especially Syamsul dan Syafiq. Dan saya bersyukur kerana sekurang-kurangnya setelah saya meniti penghujung usia saya ya. Kerana saya tahu kerana generasi muda pada hari ini mereka akan pembikin filem muda. Ya, saya telah melalui zaman saya sebagai pelakon, sebagai pengarah filem sampai usia dah 50-an ketika itu. Jadi saya menumpukan pada drama-drama televisyen, program-program televisyen dan menjadi penasihat kepada syarikat Corporation. Begitu juga penasihat kepada anak-anak saya Syamsul dan Syafiq.